Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Okey. So, pada video yang lepas kami dah sharekan lah bil bagi Honda EN1 yang kami dah pakai untuk bulan pertama So, jadi pada bulan pertama kami dah kata kami hanya kena dalam RM300 saja. Dan RM300 tu bil dekat rumah, dan kalau ikutkan penjimatan kami sebanyak RM150 lah. Tapi untuk bulan tu penggunaan kami adalah lebih fokus kepada perjalanan yang berjarak 40 km pergi dan 40 km balik. So jadi total perjalanan dalam satu hari dalam 80 km saja. So 80 km saja ni kalau ikutkan pergi saja 10%, balik dalam 10%. So kami habis dalam 20% lah. 20% untuk jarak 80 km hari-hari balik So untuk perjalanan tu kalau ikutkan kami charge pun dalam 2 hari sekali. So jadi dalam seminggu tu dalam 2 kali je kami charge ataupun 3 kali lah, bergantung kepada situasi. Dan dia punya penghabisan bateri tu, kalau kita tengok penggunaan bateri ni sebenarnya dia bergantung kepada kadar kelajuan dan juga cara pembawakan lah. So jadi kalau jenis yang suka tekan minyak, dia memang akan lagi kuat lah. Tapi kami biasanya sebab start dalam jam, so perjalanan tu agak slow. Jadi dia banyak break, dia banyak jalan. Dia banyak break, dia banyak jalan. So bila kita break pula, dia akan menyebabkan kereta tu charge balik lah. Sebab bila dia break, dia akan charge. Okay. So waktu tu kami dapat lah penjimatan dalam RM150 sebulan. Sebab kalau ikutkan petrol, kami isi RM90 didaratkan dengan 4 bulan. Jadi total dia dalam RM360 kami habis kat minyak. Tapi untuk bil elektrik, kami kena dalam RM300 je. So RM300 tu kenapa kami jimat? Sebab yang RM150 tu adalah bil rumah. Jadi bila kita pakai charging, dia tambah lagi RM150 saja. Okey, so sekadar untuk tunjukkan dia punya bil tu. So boleh tengok lah dekat jadual sebelah tu. Kita tengok so kalau purata kami tu, kalau ikutkan dalam setiap bulan tu dalam RM150 lah kita ambil kan, RM170. Okey, kalau tengok situ pada bulan Januari kami kena 188, lepas tu Februari 215, lepas tu Mac 164. Okey, April dalam 155. Okey, lepas tu Mei dalam 174. Dan lepas kami pakai je EN1 ni, bil terus naik jadi 305. So jadi perkadar penggunaan elektrik pun kita boleh tengok dekat jadual sebelah ni juga. Okey, jadi penggunaan bil elektrik pun kita boleh tengok kat sebelah ni juga. So pada bulan Januari kami pakai 548, okey. Lepas tu kami pakai 600, lepas tu 500, 400. Lepas tu bila kami pakai EN1, dia naiklah sehingga 698. So kadar charge dia semua kami dah bincangkan pada video yang bil pertama ni. Jadi boleh tengoklah pada video yang kami dah share sebelum ni. Jadi untuk video kali ni kami just nak sharekan pula adalah kadar elektrik yang dikenakan oleh TNB kepada kami dalam bulan kedua. So bulan kedua kami nak buat video ni lah. Okay, jadi kalau nak tahu berapa bil kami, bolehlah tonton video ni sampai habis. Okay, seterusnya untuk makluman, untuk video yang kali ni yang kita nak buat ni, bil kali ni agak tinggi. Okay, tapi tak apa, kami rasa puas hati lah sebab kami dapat tahu dia punya perbezaan. So jadi untuk jarak perjalanan yang kali ni, sebenarnya kami lebih cover perjalanan yang sangat-sangat jauh lah. Which is sangat jauh tu macam mana tau, perjalanan kami ni cover dalam sekali jalan 80. So balik another 80 lah, 88 macam tu. So jadi purata perjalanan kami untuk satu hari adalah 200 km lebih kurang, dalam 196. Tapi kita bundakan jadi 200 lah. So jadi kalau ikutkan perjalanan, jarak kami berjalan ni agak jauh hari-hari. Dan setiap kali bila kami balik je, okay, dia punya bateri ni memang akan tinggal dalam, setiap kali kami balik dia akan tinggal dalam 60%. 60%, 50% macam tu lah. So jadi boleh dikatakan setiap hari kami akan charge. Okay, setiap hari kami akan charge kereta kami ni dengan menggunakan itulah wallbox tu lah. Okay, wallbox dekat depan tu.
So jadi bila kata kita pakai wall box kat depan ni, bila kita charge hari-hari ni, boleh dikatakan kadar penggunaan elektrik di rumah kami ni agak tinggi. Okey. Sebabnya bila balik je kami tinggal dah 50%, 55 macam tu, nak dekat 60 lah. Lepas tu bila boleh dikatakan setiap hari kami akan charge. Sebab perjalanan tu memang kena cover dalam 200 km. So boleh tengok jarak kami tu. Boleh tengok jarak kami tu. Kalau ikutkan jarak sebelum ni baru dalam 2000 lebih. So dalam sebulan je kami dah pakai banyak tu. 5892 dan nak dekat 6000 dah. Okey, nak dekat 6000 dah. So jadi kalau ikutkan next service adalah pada 20000 ataupun bersamaan dengan 1 tahun. Jadi bergantung pada masing-masing lah. Kalau kata yang jenis yang berjalan jauh, yang memang hari-hari perlukan jarak yang jauh, memang dia jadi cepat lah. So kalau kata ikutkan ni, kami tinggal lagi dalam 14,000 je untuk next service. Tak sampai setahun pun kalau ikutkan So tapi tak apa, kita lebih kepada nak fokus pada bil elektrik untuk yang bulan kedua ni. So jadi jom kita tengok bil elektrik yang kami kena untuk bulan kedua dengan jarak perjalanan 200 km purata. Okey, setiap hari, dan setiap hari kami akan charge menggunakan wall charger di rumah yang tu Okey, jom. Baik, so boleh tengok dekat jadual dekat sebelah tu. Jadi kalau ikutkan dekat jadual sebelah ni, kalau kita tengok bil yang pada bulan Februari tu samalah dengan bil yang pada tadi yang kami dah share. Jadi kalau kita fokus pada bulan Jun dan bulan Julai, okey, bulan Jun tu kalau ikutkan 305, dan bulan Julai selepas kami menggunakan lebih daripada 200 km per day per hari dan kami charge hari-hari, kita naik mendadak 522.55. So ini adalah charge untuk TNB kami pada bulan kedua dengan jarak 200 km sehari dan setiap hari kami charge. Dan kami charge tu bukan kata setiap hari penuh. Dan ada yang kami charge 80, ada yang kami charge 95, ada yang kami charge 90. Dia tak sekata lah. Sebab kadang-kadang kata kami balik lambat, jadi kami tak sempat. Jadi kami sekadar untuk dapatkan dia punya jarak untuk cover, dan kami tidak terkejar-kejar untuk charge di mana-mana. Dah sudah. So boleh tengok lah dekat tepi tu Julai dia dengan Jun tu dia naik sampai nak dekat 222.55. So kalau ikutkan kita tengok pula penggunaan kilowatt So kita fokus pada Julai dan Jun dia naik sebanyak berapa tu? Dekat 300 unit. Daripada 700 kepada 1024 kilowatt. Jadi dia naik dekat 300 unit. Jadi pertambahan sebanyak 222 ataupun 217 tu adalah disebabkan oleh kilowatt tu lah, 300 lebih. Okay, so jadi kami conclusion dekat sini, nak kata mahal pun tak mahal sebenarnya. Sebab kalau ikutkan 522 tadi tu kita tolak dengan kami punya secara random punya, bukan secara random, purata bil kami 150. Jadi tolak 150, dia tinggal dalam 300 lebih. So jadi kalau ikutkan 300 lebih pun, kami isi minyak 90 kali dengan 4, dalam 300 lebih juga. Cuma beza dia 300 lebih tu kami tak perlu bayar minyak, jadi kami bayar bil elektrik. So jarak penggunaan untuk 200 km dan charge sebanyak setiap hari masih lagi boleh berjimat lah dengan menggunakan kereta elektrik ni kalau ikutkan. So, jadi pada kami dia tak ada mendatangkan masalah. Okay, so jom kita tengok pula purata tenaga ataupun kilowatt yang kami gunakan bagi bulan yang lepas dengan bulan yang ni lah. So jadi kita boleh tengok, kita boleh comparekan sendiri macam mana purata ataupun kilowatt yang kami dah pakai sebab kami ada listing lah. Jom. Okey, baik. So jadi kita tengok bulan pertama Bulan pertama tu kita senaraikan dia punya bil dia. Kalau ikutkan bulan pertama tu kita pakai portable dan juga wall charger 7 kW dengan 32 ampere. Jadi kalau kita tengok Jun pada 7 Jun kita pakai portable 56. Okey, total semua untuk Jun saja 90.37 kW. Dan pada bulan seterusnya dalam bulan yang sama 13 Jun sampai 20 Jun kita pakai wall charger. So total semua 116.70 kW. So jadi kalau tengok bawah tu, sebab kami punya bil cutting down pada 20 setiap bulan. Jadi bila kata 20 bagi setiap bulan ni,
Boleh dikatakan kami ambil yang akhir lah 20. So total yang kami kena adalah, kalau ikutkan total yang kami guna 207.07. Lepas tu bil kami 305. Average bil kami ambil 150. Actual bil adalah 155.22. So jadi itulah pertambahan yang kami boleh anggap dia sebagai tambahan untuk pakai kereta elektrik. Okey, ini adalah perbandingan pada bulan pertama lah. So jom kita tengok pada bulan kedua. Okey, seterusnya yang berikut ini adalah pada bulan kedua kami pakai. So jadi bulan kedua ni kalau kita tengok daripada 21 Jun sampai 30 Jun, okey, yang itulah dia. Kami pakai tu total adalah 178.93 kilowatt. Okey. Dan daripada Julai, kita tengok yang jadual sebelah, daripada 1 Julai sampai 20 Julai, you tengok, boleh tengok situ. Kami charge almost every day. 1, 2, 3. Lepas tu kami skip lah 4 tu tak ni sebab dah hujung minggu. Lepas tu 5, 6, 7 tak ada. 8, 9, 10, 11 tak ada. 12, 13, 14, 15, 16. Lepas tu 17 tak ada. 18, 20. Boleh dikatakan setiap hari kami charge. Memang kami, perjalanan kami jauh. Dan 200 km tu memang agak jauh. Jadi kalau ikutkan dekat situ, total dia, you boleh tengok kat situ, dalam 300 lebih. Total dia nak dekat 431.26 kilowatt. Jadi kita campurkan dengan yang bulan Jun punya tu. So bulan Jun kami punya total adalah 178.93. Jadi dicampurkan jadilah 610.19. So bil kami adalah 522.55. Average bil yang kami dah ambil average adalah 150. Jadi actual yang kami kena tambah untuk setiap hari charge sebanyak 200 km punya jarak perjalanan adalah 372.55. Jadi macam kami cakap, total jarak perjalanan kami ni kalau ikutkan pakai petrol 90 tu didaratkan dengan 4. Jadi 9 kali 4 360 kalau ikutkan, lebih kurang lah. So jadi kami berlebihan dalam 372.55 saja. So kalau ikutkan dekat sini, still jimat lah untuk jarak 200 km per day dan juga hari-hari charge. Okay. So jadi sebagai kesimpulan, sebagai nak memberi pandangan lah kepada semua pembeli yang baru nak beli ataupun baru nak start lah, aku kata gunakan EV car ni. Sebenarnya EV car ni pada kami lah, dia tidaklah sangat membebankan, tetapi sekiranya kita pandai lah menggunakan dia secara berhemah. Okay, macam kami boleh kata kami 200 km kami dah test untuk 80 km per day. Okay, macam bulan pertama yang kami share sebelum ni, dan ini adalah bulan kedua yang kami share, dan perjalanan ni memang jauh lah, 200 km per day. Jadi boleh dikatakan sebenarnya penggunaan dia tidaklah banyak elektrik tu, tapi lebih kepada cara penggunaan lah, pemanduan. Jadi nak kata kami pandu secara berhemah pun kereta ni sebenarnya tak. Kami tekan sampai 169 paling tinggi lah. Kereta EN1 hanya boleh pergi 169 sebab kami test hari tu. Boleh tengok video kami yang sebelum ni, sebab kami nak tahu dia punya speed limit dia. Memang dah tak boleh pergi lah tu. Itu kami dah tukar S mode dan kami dah cuba push lagi, memang tak boleh pergi dah. Cuma dia tak gegar lah. Dia tak gegar macam kereta petrol. Sebab kalau kereta petrol dia memang bergegar. Sebab bila bergegar ni sebab enjin ni lah, enjin petrol. Tapi sebabkan bateri dia memang stable gila lah. Kereta Honda EN1 tu kami puji lah. Lepas tu dia nak overtake kereta, nak overtake lori pun sangat-sangat mudah. Sebab dia punya kelajuan tu pergi memang laju dan memang pick up. Okay? Cuma kami nak bagi tahu dekat sini, kepada yang baru nak beli EN1 ni ataupun Honda elektrik ataupun kereta elektrik yang lain lah, kami boleh katakan sekiranya semua ada kereta petrol yang dah habis bayar, jangan trade in. Okay, macam kami sebenarnya kami ada kereta petrol juga. Walaupun kami ada kereta petrol, tapi kami memang untuk video ni kami test memang fully pakai kereta elektrik saja untuk 200 km. Sebab kami nak tahu berapa charge sebenar yang dikenakan ataupun terkena kalau kita pakai kereta ni fully dengan jarak 200 km everyday. Okay, jadi kan kalau tanya kami, bergantunglah kepada bajet masing-masing. Okay, bajet masing-masing sebenarnya macam mana nak urus perbelanjaan kita. Tapi kereta elektrik kalau ikutkan sebenarnya bagi yang ada kereta petrol jangan jual.
Dan juga kereta petrol tu boleh jadi second option sekiranya ada bermasalah, lepas tu ada kekangan, boleh tukar kepada petrol yang dah habis bayar. Tapi kalau rasa nak berubah kepada electric car 100%, nak jual kereta petrol, make sure lah bajet semua kena fikir dululah. Okay, macam kami pun kata tidaklah kata selesa juga. Maksudnya kami nak kata kat sini bil elektrik ni first time kami mencecah sampai 500 lebih. Okay, selepas pakai elektrik lah. Tapi sebelum tu tak pernah ada, tak pernah sampai pun 500. Jadi ini yang kami nak bagi tahu kan. Jadi kalau kata memang bajet constraint, susah nak bayar bil elektrik lebih daripada sampai 500-600 ni, better fikir 2-3 kali lah untuk bil elektrik tu. Tapi pada kami sebenarnya bil elektrik tu, bila kami compare dengan petrol yang kami bayar, sebenarnya petrol tu kami dah jimat. Jadi bila dah jimat, kami bayar pada bil TNB. Jadi pada kami dia adalah penjimatan lah. Sebabnya daripada TNB tadi, daripada kereta, lepas tu kami tukar kepada bayar bil je, bil elektrik. Jadi tak ada isu sebenarnya. Pada kami dia tak ada isu lah. Tapi tak tahu, bergantung kepada pendirian masing-masing dengan cara macam mana kita menggunakan kereta elektrik ni. Lepas tu juga walaupun rasa macam bil elektrik tu mahal, okey, dengan jarak ni kami daripada 2000 hari tu bil pertama, kami sekarang dah nak dekat 6000 ni, kami dah pakai 4000. Jadi kalau ikutkan 4000, kalau biasa kereta petrol dia 10000 dah kena servis. Macam kami ni, kami next servis adalah pada 20000. Jadi kalau kata 20,000 sebenarnya jimat lah. Sebab kereta petrol setiap every 10,000 dia kena servis. So jadi kereta elektrik every 20, if not mistaken ataupun tak silap, 20,000 baru servis ataupun bersamaan dengan setahun. Jadi sebenarnya tak ada isu dari segi servis tu, sebab dia dah skip 2 kali. Compare dengan petrol, kita kena bayar lagi 300 untuk servis yang pertama. Okay, jadi bergantunglah kepada masing-masing punya bajet sebenarnya, dan cara penggunaan. Okay, berkaitan dengan bateri pula. Bateri pula, bila kita menggunakan jarak jauh ni, okay, boleh dikatakan bateri ni sebenarnya adalah satu benda yang kita jangan berharap reliable sangat lah. Sebabnya bateri ni, kalau ikutkan bila kita jalan jauh, dia tidak seperti apa yang kita sangka lah. Jadi kalau tengok kat sini, untuk jarak perjalanan yang 80 km pada bulan pertama, bila dia punya percentage ni sebenarnya susah nak turun ataupun susah nak jatuh. Tapi bila kami pergi pada jarak 200 km sehari, dia punya percentage ataupun jarak ni, dengan kami punya cara pemanduan ataupun kami drive, kami average lebih daripada 110 atau 120 lah. Boleh dikatakan percentage dia akan turun cepat lah. Okay? Dia bukan sama dengan cara kita drive dekat dalam bandar. So jadi itu yang kadang-kadang pada kami memang suka at least 80% atau 90% baru kami akan bertolak ke destinasi yang kami target lah setiap hari. Jadi untuk jarak jauh, percentage ni jangan ikutkan sangat. Kadang-kadang bila kita laju kan, dia akan lagi cepat turun. Kalau kita slow, kita break, dia naik balik. Tapi dia akan turun lah. Dia tak akan naik secara banyak. Dia naik pun sikit je, dia tak naik banyak. Sebab bila kita break memang dia akan charge. Jadi untuk jarak yang dekat, okey. Jarak yang dekat kalau kita pakai ni memang reliable lah. Sebabnya 80 km memang sangat dekat lah. Jadi yang kami pakai 200, kami tak pakai percentage tu secara 100%. That's why kami kata kami akan charge at least 80 ke 90% baru kami akan drive. Selagi mana boleh cover jarak perjalanan. Okey, so itu sajalah sekadar yang kami nak share. Jadi bil yang bulan kedua, okey, kami dengan jarak perjalanan 200 km sehari dan juga charging setiap hari. Dan boleh tengok tadi kan jadual yang kami share tadi. Itulah dia power yang kami charge dekat Honda EN1. Dan untuk satu bulan tu kami menggunakan EN1 ni dengan drive sejauh tu lah. So macam kami suka test, bagi kami nak tahu kan dia punya bajet dia berapa, barulah kami boleh recommend kepada orang luar sama ada okey ke tak okey pakai elektrik kan. So jadi itulah percubaan kami pada bulan yang pertama, bulan kedua. Jadi untuk bulan pertama boleh tengok pada video yang lepas. Okey,
pada video kali ini sajalah yang kami rasa kami akan sharekan atau kongsikan. Okey, untuk video pada masa akan datang pula, kami cuba akan kongsikan pula perjalanan kami daripada Kuala Lumpur sampai ke Johor dan mungkin masuk ke Singapura. Kita nak tengok macam mana dari segi penggunaan elektrik, lepas tu jarak tu dia boleh cover ke mana. Honda EN1 ni lah. Kami lebih fokus pada Honda EN1 sebab kami pakai Honda EN1. Kami jenama lain kami tak pakai lagi. So yang ni je kami ada buat masa ni. Jadi kami akan test yang ni secara full, okay? Dan kami nak tahu juga range dia macam mana, dia punya kebaikan dia kan. Sebab ramai yang pakai tapi kita tak dapat nak info kan, nak tahu macam mana dari segi penggunaan bateri, dia punya elektrik kan. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang ada orang luar yang tertanya-tanya. So far pada kami, inilah benda-benda yang kami share. Apa yang kami share ni adalah pengalaman sendiri dan juga cara pemanduan kami dan apa yang kami dah rasai lah. Okey, sekiranya video ni bermanfaat kepada semua, kalau rasa ada kawan-kawan yang nak ambil kereta elektrik, bolehlah sharekan, kongsikan supaya dia boleh dengar lah kami punya penjelasan. Okey, manalah tahu kan mana yang nak pakai kereta elektrik, dia boleh dengar dulu. Okey, itu saja daripada kami. Jangan lupalah kalau suka video ni, like, komen, lepas tu sharekan, kongsi kepada kawan-kawan. Dan juga kalau rasa nak tengok lagi video kami, boleh subscribe . Kalau tak subscribe pun tak apa, kami tak kisah. Kami sekadar untuk berkongsi pandangan dan juga pengalaman kami. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih semua.